Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat ikan tongkol masak cuka. Simple-simple je tapi sedap. Ni ikan tongkol ni kita goreng-garing dan bahan-bahan lainnya bawang merah, bawang putih halia, serai, tomato, carrot dan cili padi, garam, gula perasa dan sedikit air. Mula-mula kita panaskan minyak dulu. Lepas tu kita masukkan bawang merah, bawang putih halia. Tumislah sehingga naik bau. Bila dia dah wangi, dah berbau harum, barulah kita masukkan bahan lain. Lepas tu masukkan sedikit air. Lepas ni kita biarkan dia menggelegak sekejap. Bolehlah masukkan cuka sekali tadi Lepas tu biarkan dia merenih sekejap. Dan letak garam, gula dan perasa secukupnya lah. Ikut tekak masing-masing. Kalau nak masin, tambah garam lebih. Nak manis, tambah gula lebih. Lepas tu kita masukkan ikan goreng tadi Kacau. Biarkan sehingga mendidih macam ni. Kalau nak tu lagi, tambahlah tomato sikit. Nampak warna-warni macam ni, menarik betul. Rasa pun dah sedap. Okey, sekian dulu. Bye.